Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, bagi perkembangan status cuaca panas yang terkini, terdapat 13 kawasan di semenanjung Malaysia yang masih lagi mencatatkan suhu maksimum harian melebihi 35 darjah Celsius selama 3 hari berturutan, iaitu melibatkan keseluruhan negeri Perlis, kebanyakan daerah di Kedah dan juga beberapa jajahan di Kelantan. Jadi kepada penduduk yang terkesan dinasihatkan supaya perbanyakkan minum air dan elakkan pembakaran terbuka. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa pula, keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan di hampir ke semua negeri di semenanjung. Pada pagi ini, cuaca hujan kini sedang dicerap melibatkan selatan negeri Perak yang dijangka akan berangsur reda menjelang ke lewat pagi. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca juga dilihat cerah di hampir ke semua bahagian untuk kedua-dua buah negeri. Namun begitu, hujan kini sedang berlaku di bahagian perairan timur Sabah yang dijangka boleh memasuki hujan di kawasan Tawau, Sandakan dan pedalaman untuk pagi ini. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan negeri-negeri di utara dan pantai timur. Namun begitu, hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan negeri-negeri di pantai barat semenanjung. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan boleh berlaku di hampir ke semua bahagian di Sarawak, namun akan lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman dan utara. Di Sabah pula, hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kesemua bahagian. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama serta IPU seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.